Pernah si terfikir, dulu nak pergi haji, kita perlukan ratusan gram emas. Tapi hari tu mungkin puluhan gram saja. Pada tahun 1968, kos haji sekitar RM8,000. Mun dibandingkan dengan harga emas masa saya, jumlah ia bersamaan lebih kurang 267 gram emas. Tapi, cuba kita nangga tahun 2025. Untuk B40, sekitar 32 gram saja. Untuk M40, sekitar 49 gram. Dan untuk T20, sekitar 71 gram emas. Basic. Sebab ialah mun haji tu memang salah satu impian kita. Jangan kita hanya fikir berapa ringgit yang kita perlu kumpul. Kita boleh tukarkan sebahagian simpanan kita tu kepada gram emas dan kumpul sedikit demi sedikit sebagai salah satu ikhtiar untuk tabung haji. Si mampu terus kumpul 30 gram, si hal tuan-puan. Mula dengan RM100 pun ataupun mula dengan apa yang kita mampu. Yang penting mula dan konsisten. Hari tu mungkin 1 gram, insya-Allah satu hari kelak gram demi gram yang kita kumpulkan dia boleh menjadi salah satu ikhtiar untuk kita, untuk mbak kita menjadi tetamu Allah. Semoga Allah jemput kita semua, insya-Allah. Amin. Follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.